Guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay. So hari ni Ain buat vlog random je, tak tahu nak buat vlog apa. So kali ni Ain bersama Aryan Malik. Dek. Selek dia budak ni melek aku. Okay, Aryan Malik. Pada pengetahuan semua, Ain dah cipta lagu AI untuk Aryan Malik yang kat YouTube short tu. So Aryan Malik ni adalah seorang sepupu mak Ain, anak sepupu mak Ain. Macam tu lah lebih kurang dia. So Ain memang sayang dia. Muka dia pun macam Jepun Korea. Ya sayang? Dia cakap bahasa alien dia, bahasa Jepun dia. Nah, show. Ama? Betul tak bagi kakak? Betul. Oh, apa tu? Buka? Mana boleh buka? Tak tahulah nak cakap macam mana dalam video ni semua. Ni vlog random sebab selama 2 minggu Ain tak ada. Ain asyik dekat asrama. Busy latihan. Sayang kan? Hei, bukan makau tu. Kau baik tu. Cak. Tu. Ya, adik cakap apa? Dia suka cakap bahasa alien. Aku tak faham pun langsung. Pakai haram tu faham. Bodoh dia. I tak tahu nak buat vlog apa. Vlog apa. Tak tahu nak cakap apa sebab ni vlog random guys. Okay. So kata kali ni Ain akan tunjuk semua gambar-gambar Aryan and then video-video yang Ain. Okay, next Ain jalan ke rumah Acu. Boring lah. Jalan seorang-seorang tu. Hari dia kakak tak mantap. Okay, pada pengetahuan semua, esok kakak Ain dah nak buat kenduri kahwin. So, betul nak kata macam mana? Tanya lah kan. Kahwin dah. Akad nikah. Pada Isnin minggu lepas. Berapa bulan dah lupa. Okay, so tengok apa pula apa yang aku nak buat pula kali ni. So stay tuned. Gambar Aryan tu lepas ni kot. Aku tunjuk sebelum video ni. Tak tahulah, ikutlah. Okay, so stay tuned. Amboi. Adik terkantuk. Okay. Berakhirlah sudah konten kita pada kali ini. Yang baik itu dari Allah dan yang kurang itu dari diri saya sendiri. Ingat, highlight confident is the key. Highlight gerencana kami memot. And then kata-kata dari Ain sendiri adalah apa? Usaha. Tanpa usaha kejayaan tidak akan dicapai. Okay. So yang curhat tu semua Ain minta maaf. Dan terima kasih sebab sudi mendengar. Okay, so thanks for watching. Bye-bye. Mwah. Lupa pula dah nak kita sesuatu. I love you.